PAP. Hello Faris, kau tengah buat apa sekarang? Aku tengah study sekarang ni. Jom buat study group, lepas tu aku nak makan. Okay, aku dah sampai dah. A few moments later. Kira kita boleh mula kita punya study group ni. Tapi sebelum tu, kita ubah background dulu. Kita mulakan. Sebelum kita belajar lebih mendalam, kita mesti tahu apa itu programming. Programming adalah senarai arahan yang diberikan kepada komputer untuk memproses data. Programming mempunyai 6 langkah. Langkah pertama ialah spesifikasi program yang terbahagi kepada 5 perkara, iaitu program objektif, desired output, input data, processing requirement dan program spesifikasi dokumen. Selepas program spesifikasi, kita perlu mereka bentuk rangka kerja berdasarkan rancangan kita. Dalam mereka bentuk program, ia mestilah dalam bentuk top-down program design, pseudocode, flowchart dan logic structure. Langkah ketiga ialah program code. Kita akan gunakan logik yang kita hasilkan daripada langkah reka bentuk program sebentar tadi untuk menulis program menggunakan kaedah coding. Terdapat 2 aspek penting dalam menulis program, iaitu a good program dan juga coding. Langkah keempat pula ialah program test. Langkah ini dijalankan untuk mengenal pasti dan membuang segala ralat yang ada pada program. Antara ralat yang sering berlaku ialah syntax error dan juga logic error. Terdapat 5 kaedah dalam proses membuat cubaan dan antaranya ialah dash checking, cubaan secara manual, attempt a translation, test with sample data dan test with potential users. Langkah kelima ialah program documentation. Program documentation ini merupakan proses menulis arahan tentang penggunaan program dan menyatakan tata cara penggunaan program tersebut. Antara yang terlibat dalam program documentation ialah pengguna, operator dan programmer. Langkah terakhir dalam programming ialah program maintenance. Program maintenance merupakan langkah yang digunakan untuk memastikan program berjalan dengan baik, lancar dan berkesan. Program maintenance terbahagi kepada operation dan changing needs. Operation berkait rapat dengan mencari dan membaiki ralat, memantapkan penggunaannya dan menyelaraskan perisian. Changing needs penting untuk sesuatu organisasi mengikut peredaran masa bagi memenuhi keperluan pelanggan. Kita juga ada belajar tentang case and op dan juga bahasa program. Case atau komputer Apollo, bila-bila masa, di mana jua? CASE atau Computer Aided Software Engineering Tools membekalkan otomasi dan bimbingan dalam mereka bentuk program, coding dan testing untuk pastikan kerja menjadi lebih cepat dan mudah. OOP atau Object Oriented Program ialah proses membahagikan program mengikut modul yang dipanggil objek yang mengandungi data dan sistem operasi bagi setiap task. Dan yang terakhir ialah bahasa program terdiri daripada beberapa generasi. Generasi pertama, kedua, ketiga, keempat dan yang terakhir ialah generasi yang ke-5. Kasih tepuk sikit. 20 minutes later. So, lecture suruh study sampai sini je kot. Kira lepas ni tak ada apa-apa dah. Rasanya semua boleh balik dah. Ui. Korang ni kalau dapat balik, satu orang korang lah. Aku pun nak balik juga. 搞给本新的节节